Assalamualaikum dan hai kawan-kawan. Nama saya Muhammad Hurairifki. Saya dari kelas 3 Sabah. Saya akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Jiran yang Baik Hati. Di sebuah kampung ada keluarga ayam tinggal berjiran dengan keluarga kucing. Ketua keluarga yang bernama Si Jala. Manakala ketua keluarga kucing bernama Si Tompok. Anak Si Jala dan anak Si Tompok berkawan baik. Sungguh pun berbeza keturunan. Pada suatu petang, ketika mereka sedang bermain-main di padang Sihelang, cuba menyambar anak Si Jala. Kejadian itu disaksikan oleh Si Tompok. Si Tompok terus mencakar barang hilang. Sihelang ketakutan lantas meninggalkan tempat itu. Terima kasih kerana sudah menolong kami, kata Si Jala dan isterinya. Kita hidup berjiran, mestilah saling membantu. Balas Si Tompok. Pengadaran dari cerita ialah nilai persahabatan tidak mengenal batas badan. Sekian, terima kasih.